Okay. Next. Jawapan dia sebab kurang berminat kerana memerlukan disiplin yang tinggi. Kurang minat sebab kena ada disiplin yang tinggi. Dia respon kau. Amin. Aku tak boleh macam mana. Kambing. Kambing. Aku cakap je nak mengelakkan berbicara sama Amin. Amin. Yang ni macam tak boleh notok lah pasal disiplin. Masuk silat memang kena disiplin tu. Tapi tak adalah 24 jam kau nak disiplin. Disiplin ni dia bukan dalam silat je. Dalam kehidupan hari-hari pun mesti kena disiplin, betul tak? Betul tu. Kau kena bangun pagi, kau kena makan ikut masa kau. Betul. Bukan makan makan ikut masa yang betul. Kambing. Ikut masa kita. Ikut masa kita. Jadi semua benda dekat dunia ni kau kena disiplin. Betul tak? Betul. So buat apa-apa pun kena disiplin. Plus bagus juga tu kalau masuk silat, kalau kau rasa masuk silat dengan disiplin, means kau dah train diri kau untuk disiplin awal. So macam harian kau akan proceed untuk disiplin things. Apa yang cakap panas atas ni apa ya? Tak, kau tak ada macam otak aku tengah susunan ni. Aku macam Dia dekat atas tu. tengah masuk. Ada apa-apa skrip ada. Takut kalau betul ada lah. Aku jujur lah. Share sikit. Tak boleh. Ini aku saja. Yang ni sama macam tadi. Malas cok nak buat fitness. Kenapa ramai yang terus ke fitness? Aku rasa sebab Jen sekarang macam cakap lah, Jen sekarang kan more tu media sosial. Rather than turun training nak buat fitness kau. Tapi fitness itu kan kau pun weh. Dia memang lah first kau turun maybe lah kau macam wish serius macam ni. Tapi rasanya dah lama-lama turun Okey je. Tak adalah macam kau sangat sebenarnya. Betul. Serius. Ni bukan sembang tau, serius. Yang ni dia kata sebab maybe dia nampak silat ni benda yang too old. Kau macam kau cakap ni. Dia don't want anything too old. Dia apa? Kalau too old, kalau dia apa? Kalau sesetengah individu dia berpendapat silat ni dia too old, habis tu siapa, generasi mana lagi yang nak mengekalkan benda-benda yang nenek moyang kita tinggalkan dekat kita? Betul. Sedangkan kalau boleh diberi kesempatan orang-orang luar pun nak cuba belajar ilmu-ilmu kita. Tapi kita dah bangsa Melayu. Benda tu memang kita memang kita punya. Tapi kenapa kita rasa macam kita tak nak benda tu kan? Dia macam tu. Terus sebenarnya tak boleh lah nak cakap kau tak nak masuk silat sebab benda ni benda lama. Memanglah dalam dunia sejarah ni pistol ada, pistol ada. Tapi kalau dah by to one pula. one by one. One by one. Pakai tangan. Siapa nak menang kalau tak ada reti tu? Betul tu. Bukan semua orang ada pistol tu. Pistol pun macam tu lah. Kau kata restricted. Kalau dalam K-drama pun ada pistol pun kadang-kadang dia pakai tangan enggak, baru gempok. Kita tak lagi drama. Aku suka. Yang ni. Kenapa Jan sekarang tak minat sangat nak masuk silat? Sebab silat perlukan disiplin. Jan sekarang skip iklan 5 saat pun tak sabar. Aku dah YouTube. Asal buka lagu kat YouTube kan, iklan tu aku tekan keluar balik lagu tu, aku tekan balik. Tak boleh nak buatkan iklan tu, aku stres lah. Itu betul tu. 5 second. Ya tu. Kena pula yang tulis skip. Aku shaking tu. Bagai tu. Dia macam kena dia lock kan. Buka iklan. Tu 5 second, 27 second. Macam weh. Tu. 5 second tak sabar, 27 second lagi lah. Barang sikit lah. Aku boleh tutup mata dulu, buka balik dah macam CapCut dah. CapCut sekarang pun lama dah. Terkeluar sikit 10 second, terkeluar sikit 10 second. Aku macam wah. Dulu masuk silat untuk jaga diri. Sekarang ramai orang lebih busy nak jaga streak Snapchat dengan streak TikTok daripada jaga diri. Apa? Street TikTok. Dulu masuk silat, dulu kan kita masuk silat sebab nak jaga diri. Tapi sekarang orang lagi busy nak jaga streak daripada nak jaga diri. Dia lebih media sosial lah. Real tu. Ya tu. Aku ada. Dia kalau kita jaga dua-dua lagi gempok. Baru independent punya orang. Independent. Masak kaca ni. Independent. Multi-function bukan independent. Multi function. Kira apa, setakat street TikTok tu kita boleh jaga, takkanlah diri kita orang tersayang kita tak boleh jaga kot. Weh. Gitu Take lah. note tu.
Kenapa Kepik otak tak kosong. next dia? Okay, lama. Sebab Jen sekarang lebih biasa sparring dekat comment section. Netizen lah ni. Dia nak cakap netizen kan. Apa? Keyboard warrior? Dia lebih kepada keyboard warrior daripada macam kau berani bercakap Online lawan sahaja. orang online. Ya. Better daripada offline. Budak Yeah. macam budak-budak sekarang lah. Kau budak-budak sekarang lah. Orang tua pun juga. Dia sebab Yang tu online. lah kita kena apa? Semakin berisi semakin menunduk. Betul. Kita tak boleh nak meninggi lah. Kira dah ada Bila kamus bicara bahasa. meninggi, Bagus lah bawa dia macam malam tu. ni. Ada kamus bahasa dah. Yes. Baik Kajang tu. tak malau, kajang berlipat. Hai. Tak bosan ni tak bosan. Yes. Weh, ni dengar aku terasa kenapa Jen sekarang tak minat sangat nak masuk kan. Jen sekarang kata minat silat tapi hujan sikit terus gaib. Hujan sikit terus tak datang. Dan Dia, tu waktu Ni dengar hujan aku terasa. kan. Betul. Aku rasa sebab waktu hujan kan. Hujan kan yang time-time student untuk tidur betul lah. dia waktu dia sangat sayu. Okay lah ni kita orang agree lah sebab Kita ni. pun ada juga. Tapi bukanlah sebab kau tak nak masuk silat. Betul. Tak nak turun sekali-sekali tu okey lah sebab benda-benda macam ni. Tak boleh buat apa lah. Benda macam ni sebanyak tadi kau sendiri. Dia macam kalau kau rasa kau nak buat kau buat. Sebab dia macam ni nak cakap kalau sekali kau dah masuk kau kena habiskan tu. Dia tak best lah kau buat suruh jalan je. Kalau hujan je pun kau demam pun. Betul tak? Try. Mungkin ada certain Try tak sejauh macam tu. Orang ada punya antibody lain-lain. Try Kita tak kejap. tahu. Aku nak tengok dia tengah-tengah halam Hai, antibody aku Pfizer kot. Try dulu. Try dulu tengok. Okay. Next, silat ni workout tanpa muzik hype. Aku hilang semangat. Dia kata silat ni dia macam training tak ada muzik yang hype. Lepas tu kita Oh, buat lah. masak nasi. Kan awak nak silat buat wadidau cak. Relax sikit. Buruk dah. Dia bukan senang lagi. Adalah. Tapi kita orang ada je buka. Kalau macam kelab kita orang ada je buka. Apa buka sound. Ada je lah silat. Sound kita orang sound yang hype yang ada juga lagu latest kan kita buka kan. Bukan semua lagu Semira Padi semua. Kalau nak ada lagu masuk ke Sawari lah. Okay. Dekat Sawari kita orang suka kelab orang. Kelab orang kan bermuzik. Tu masuk kita orang. Kita salah faham. Lepas ni kita buat JJ lah lagu setiap kali training dapat lagu JJ. Oi, tengok ustaz libas paling kau. Ketai tu. Okay, next. Masuk silat kena konsisten. Aku ni konsisten penat. Aku tak faham. Dia konsisten tapi dia penat. Sekejap, masuk silat kena konsisten. Aku ni konsisten penat. Kan ada aku yang baca ni salah. Aku ni konsisten penat. Aku ni konsisten penat. Konsisten penat. Macam mana? Macam mana? Masuk silat kena konsisten. Aku ni konsisten aku ni kalau konsisten penat. Kalau konsisten Ada penat. common lah. Dia tak ada kalau. Dia macam dia tak nak. Kira kalau dia konsisten jadi penat. Dia cakap aku Oh. nak konsisten ni. Kiranya ni kau punya ni. Aku nak konsisten. Hey. Dia naik kot. Sebab dia nak Western nation kan. Betul. Oh tak nak konsisten punya budak ni. Jadi ya sekarang. Patutlah. Tak nak konsisten apa tu? Dia lebih kepada konsisten komitmen lah kot. Gitu. Faham konsisten dia turun. Dia tak boleh strict parent lah ni. Lebih kurang. Strict things. Dia tak boleh strict. Dia suka bebas lah ni, dunia bebas. Faham tu. Tak apa belajar silat dalam YouTube lah. Belajar silat dalam YouTube lah. Belajar silat dalam YouTube. Masuk dia. Jadi dia macam GM lah. Tolong dalam bilik. Bakal kau kena ada partner? Kau kena ada partner kena buat macam mana? Aku tak tahu lah. Imaginary partner lah. Itu kau kena berimajinasi dengan tinggi lah. Kenapa Jen sekarang tak minat? Sebab silat ni kena disiplin. Aku ni disiplin makan je. Weh. Kita buat game. Rumah makan tak pernah tinggal, silat selalu tinggal. Kayaknya mandi pun tak disiplin ni. Tak. Ni kami. Ya tak. Ya. Makan je. Makan je lah yang dia macam okay time ni time aku makan. Aku kena makan. Aku bila time aku makan. Bro, you smell stinky bro. Tak baik dah tidur dia busuk. Nak ada aku tak Tak cakap ada pun. selama ni mandi perfume. What the hell.